Pernah tak dengar dalam telinga bunyi dup, dup, dup? Tengok video ni sampai habis. Ada soalan daripada Luciana Suwito. Dok, kalau telinga sebelah kiri ada suara wus-wus sama mendengar detak jantung sendiri. Kenapa ya, Dok? Inilah yang kita panggil pulsatile tinnitus. Maknanya dia dengar macam denyutan jantung, denyutan nadi bunyi dup, dup, dup. Sini saya nak terangkan contoh-contoh apa penyakit yang boleh menyebabkan pulsatile tinnitus. Kita tengok sini ada banyak penyakit-penyakit yang boleh menyebabkan bunyi macam tu. Biasanya kita bahagikan yang kebanyakannya adalah disebabkan oleh saluran darah, arterial anomalies. Kiranya masalah arteri yang tak normal yang berada di kepala ataupun di leher. Arteropati, arteriosklerosis, iaitu saluran darah yang sempit dan tersumbat. Vascular tumor, yang mana para ganglioma macam dekat leher, dekat dalam telinga ataupun hemangioma, semua tu adalah ketumbuhan saluran darah. Mungkin saluran darah tu dia bergumpal-gumpal dan dia membentuk dan dia membesar. Masalah seterusnya ialah bone dysplasia. Ini adalah tak normal dalam pertumbuhan tulang seseorang. Intrameatal vascular loop, yang ni dekat bahagian dalam telinga ada saluran darah yang berdekatan, yang membuat loop. Dia macam sangkut dekat kawasan dalam telinga. So kita akan mendengar bunyi denyutan jantung. Vascular malformation and fistula. Lepas tu venous. Venous ni saluran darah juga yang macam arteri tadi dia mengalirkan banyak oksigen. Venous tu dia kurang oksigen daripada seluruh badan pergi ke jantung dan paru-paru. Venous anomaly, aberrant sigmoid sinus dekat bahagian telinga, venous sinus thrombosis. Itulah venous dengan arteri. Masalah lain ialah intracranial hypertension, iaitu tekanan darah yang tinggi di dalam otak. Intracranial hypertension. Non-vascular seperti myoclonus, yang ni dekat kita punya rahang, kita punya tekak, otot menelan tu macam dia tak normal lah. Chronic middle ear disease ataupun dehiscent semicircular canal. Yang middle ear disease tu macam otosclerosis pun boleh dapat masalah yang sama. Dehiscent semicircular canal ni mungkin sebab di dalam telinga ada tulang. So mungkin tulang tu dia macam tak ada, jadi saluran semicircular canal untuk keseimbangan tu dia macam terbuka. Jadi bila berdenyutan jantung apa semua, maka kita dengar bunyi tu. Itu saja, semoga bermanfaat. Jadi eloklah pergi berjumpa doktor siapa yang ada masalah pulsatile tinnitus. Assalamualaikum.